Okey, alhamdulillah. Dah sampai Kuala Besar dengan anak-anak. Wife dah turun dekat jeti sana. Ni kita pergi parking boat dulu guys. Ni. Okey guys, panggil nasi goreng apa ni ni panggil gapo ni? Panggil gapo ni? Alhamdulillah kita makan-makan dulu. Okey guys nak tanya sikit lagi. Cermin kereta korang ada tak tulis lagu ni guys nampak ni? Untuk gapo ni benar nampak? Ada belaka. Untuk gapo dia ada cop ni. Siapa tahu. Alik ni pun ada juga. Okey guys lepas tu cermin ni set mirror ni. Alik ni lah, alik kanan dengan alik kiri. Korang tengok dia boleh tutup diri. Nampak? Lepas tu kalau kita nak dia buka diri guys nampak? Korang ada tak gitu guys kereta korang. Ni kereta beza tau. Okey guys lepas tu satu lagi nak tanya ni. Dekat ni kita tahu dah untuk start engine. Ni kita tahu dah untuk set mirror atas bawah kiri kanan. Ni kita tahu dah. Ni kita tahu dah sebab buat ni ayat dah dalam komen baru ni. Ni tak ada ayat lagi. Off. Lepas tu dia ada accident macam ni. Lepas tu dia ada licin macam ni. Untuk apa ni benar siapa tahu. Okey guys nak tanya soal lagi pasal ekor ni. Ni kita tahu dah. Ni kita tak tahu ni. Ni kalau ni untuk gapo ni untuk gapo, ni untuk gapo dan ni untuk gapo, ni untuk gapo siapa tahu terutama sekali kalau saya naik kereta saya letak kat sini. Tok Haji lagi letak kat sini. Apa guys kereta beza ni handbrake dia dekat sini guys ni gear, lepas tu ni handbrake. Mudah kalau kita gapo panggil nak bawa laju. Kita bawa laju, kita pun tarik handbrake ni. Dia musim. Kata korang duduk mana handbrake? Kita duduk sini ni. Okey guys, jadi kita beli durian dalam bekas kau ni. Warna dia macam ni. Tapi kita tanya ya durian gapo ni, ya pun tak tahu. Agak-agak durian gapo color macam ni guys siapa hok tahu ni. Dah sebab warna dia menarikkan mata kita pun try lah dengan hero kita. Sedap tak dek? Dek, sedap? Anak kata sedap. Tunggu apa lagi? Kita pun ambil lah seulah macam ni. Kita pun capua dalam mulut. Okey guys, korang nak tengok aurora. Nampak tak? Tu aurora tu, awan aurora. Nampak tak? Macam dinosaur. Dia ada hidung. Nampak tak? Tu aurora tu. Nampak? Kat langit ada naga. Nampak tak? Naga aurora nama dia. Lolo kau. Cuba korang tengok sekarang atas langit tu. Mana tengok video ni, cuba tengok kat luar tu. Tengok betul ke tak aurora ni. Tengok betul-betul Okey guys mula Nafi nak tanya sikit pasal bumper ni. Okey. Bumper ni baru je pasang guys Okey. Lepas tu dia jadi bintik-bintik putih gini. Kalau saya warna hitam, apa yang jadi gini? Nampak ni? Tak tahu lah apa jadi gini. Lepas tu satu lagi pasal bumper ni yang jenama gear up ni guys memang berpuas hati kalau kita pasang guys sebab kat sini kita boleh pijak. Nampak? Budak-budak boleh naik. Dia dok ya dok apa panggil? Dok melengkung. Sedap naik ni. Lepas tu bumper gear up ni performance original ni. Kita guna original. Korang tengok ni. Dia punya sambungan ni nampak ni. Memang jadi merapat sangat nampak ni. Dia guna satu skru dekat sini. Lepas tu bawah tu bolok. Dah. Memang cantik guys korang tengok sendiri. Bila ada gear up ni. Masa kita pasang bumper gear up ni dia bagi sekali dengan hot ni guys bega ni. Panggil apa ni? Lepas tu dia wheel hot belakang ni pula. Belakang ni pun gear up juga guys nampak ni. Nampak. Tapi steady lah. Memang jadi kemah kalau beza ni guys saya puas hati guys dia punya gear ni nampak ni. Nampak ni dia punya gear. Memang sangat-sangat kemah guys korang tengok sendiri. Dah. Gear up ni. Depan belakang bega alik no guys. Memang steady. Nampak. Dia hok putih tu. Sini pun gitu juga nampak ni. Calagan tu Ada ubat dah nak buat hok putih ni. Dekat bumper ni. Nampak ni. Jadi putih gini macam tai burung tapi bukan tai burung. Nampak ni.